Ramai orang Malaysia rasa malu nak hantar email dalam English sebab takut grammar salah. Kadang-kadang sampai berpeluh nak tekan send. Jangan risau. Grammarly AI boleh fix semua tu dalam masa sebenar dan paling penting, ada free plan. Berhenti scroll, meh aku ajar cara guna. Realitinya, kita selalu berfikir dalam BM. Lepas tu cuba translate bulat-bulat ke English. Hasilnya, ayat jadi pelik. Tapi dengan Grammarly AI, dia bukan sekadar betulkan spelling macam autocorrect biasa. Dia faham konteks dan akan betulkan struktur ayat korang supaya bunyi lebih natural, yakin dan nampak profesional. Cara guna senang gila. Korang install je extension Grammarly kat browser atau kat phone. Bila korang menaip, dia akan gariskan automatik mana yang salah. Korang klik je kat garisan tu, dia terus tukar jadi ayat yang betul. Yang free plan pun dah cukup power untuk selamatkan reputasi korang kat office. Wajib save video ni sebelum korang hantar email kerja nanti dan share kat member yang selalu minta korang check ayat dia. Korang selalu guna Google Translate ke untuk buat ayat? Komen kat bawah. Terus follow Toshon Tech Tarik untuk misi 2,000 followers. Stay safe. Ciao guys.